pertama sekali, keempat-empat sebulat suara Mahkamah Persekutuan berpendapat dan membuat keputusan bahawa kandungan fatwa ni, yang matan, yang penting tu adalah pendapat Majlis Fatwa atau Jawatan Kuasa Fatwa bahawa konsep liberalisme dan pluralisme agama adalah pahaman sesat dan bercanggah dengan hukum syarak. Itu bahagian pertama. So, mahkamah berpendapat keempat-empat, bukan majoriti, sebulat suara berpendapat fatwa itu sah. Mahkamah sivil tak boleh mencampuri kuasa jawatan kuasa fatwa yang diberikan di bawah perlembagaan untuk mengeluarkan pendapat berkaitan hukum syarak. Merekalah bidang mereka. Merekalah yang tahu apa hukum dan bagaimana nak sampai kepada keputusan. Mahkamah sivil tiada kepakaran agama dan tidak dibenarkan untuk mencampuri urusan syariah dan hukum sebab itu adalah pengasingan bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Institut Keagamaan. So atas dasar itu sebenarnya keputusan Mahkamah Persekutuan bukan membenarkan keseluruhan rayuan SIS Forum. Nampak tak? Yang awal-awal tadi saya kata dia mencabar bahagian pertama yang dia cabar, mengatakan kononnya fatwa itu tak sah sebab dia melanggar hak kami bersuara, kan? Sebab ianya mencacatkan diskriminasi. So yang tu semua mahkamah tolak. Bila datang kepada fatwa, awak tak boleh pakai ukuran piawaian undang-undang sivil. Kena biarkan kepada jawatan kuasa fatwa untuk menentukan apa itu liberalisme, mereka lah faham. Apa itu pluralisme agama, mereka lah faham. So bila mereka membuat penemuan liberalisme dan pluralisme agama lah sesat, siapalah kami Mahkamah Sivil nak campur? Kita kena terima. Dan kami sebagai individu, walaupun hakim, kami sebagai individu Islam, kami pun kena hormat fatwa tersebut. Dalam erti kata lain. Nampak tak keindahan keputusan tu di bahagian itu? So saya harap saya telah menjelaskan ada bahagian yang penting tentang fatwa yang dibuat yang disahkan, yang diterima sebagai sah, tidak dicampuri oleh Mahkamah Persekutuan. Saya harap para penonton boleh menghormati keputusan ini dengan lebih mendalam sekiranya para penonton faham bahawa bukan keseluruhan rayuan SIS Forum dibenarkan.